Assalamualaikum geng kebun. Pagi ni kami nak jalan-jalan tengok kebun sekitar tempat kami ni. Ronok tengok tanaman orang subur dan menjadi. Sebelum tu kami tuai dulu apa hasil yang ada di kebun kami. Boleh juga nanti kami jadikan buah tangan. Apa yang mereka tanam kami tak ada tanam. Apa yang kami tanam mereka tak ada tanam. Nanti akan berlaku proses sistem barter. Kami akan tukar-tukar hasil kebun. Dalam video ni sekarang, bos kebun sedang tuai pisang raja. Pisang tanduk lang ni pun dah matang di pokok dan sesuai untuk ditebang. Pisang tanduk lang kali ini 3 sisir dan hasilnya pun lumayan besar. Tanaman kebun-kebun yang ada di sekitar ni tak sama. Anak-anak muda yang lebih bertenaga, mereka usahakan kebun untuk komersial. Harga di pasaran untuk hasil tanaman kadang-kadang pasang surut. Saya tengok lebih kerap harga surut daripada harga pasang. Kami kagum dengan semangat anak-anak muda ni kerana mereka tetap usahakan tanaman mereka. Pagi ni kami tak dapat jumpa dengan tuan-tuan kebun ni, tapi dapat jumpa dan berborak dengan pekerja-pekerjanya yang setia. Banyak ilmu pertanian yang dapat kami timba daripada mereka. Alhamdulillah.